So guys, inilah kereta merasmikan kereta baru. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas break dulu. Kan dia menyanyi. Dia menyanyi. Tekan break, tekan start button. Start button. So, cara nak start dia pun macam Honda Civic FC dulu, iaitu kena tekan brake, baru boleh switch on the button dekat sebelah atas sini. Biasa benda tu kat sini. So kereta ni kereta China, dia dekat sebelah sini kan. Tengoklah dia punya display dia kan, agak cantik, besar. Depan pun agak comply lah kan. Memang nampak cantik lah, nampak kemas. So ini adalah dalam dia. Mana aircon dia? Panas weh. So inilah, macam inilah dalam dia guys. Banyak room space dia, agak besar agak lah. Tinggi dia pun agak selesa lah. Kalau kita tengok dekat sini, nampak ni ni saya punya pelakon. Okey, ni pelakon saya. Okey. So inilah dia punya display guys. Korang tengok macam mana, function tak function. Guys, macam-macam ada guys. Kalau korang tak boleh beli iPad, ini iPad korang yang terbaru. Okey. Kalau korang tak ada iPad, inilah iPad korang. Panjang betul tablet dia. Aircon dia pun ada lining kat sini. Kat sini dia maksudnya keras lah ni. Nampak? Dia buat pun memang very good quality lah, supaya dapat tahan. So kat belakang pula, kat depan pula, tengah dia buat keras sikit kot. Yang ni dia lembik. So yang merah tu agak keras. Yes. So compartment box dia pun agak besar. So let's say dia punya tu pun USB nak charge kat sini. Sekarang ni senang, tekan satu button je. Okay. So dia punya tempat tingkap dia macam ni lah. Dia buka macam ni. Okay, so korang boleh tengok dia bagi magnet punya clip. Magnet punya clip dekat dia punya apa ni, kita punya holster, tempat letak tangan kita. Dia ada magnet clip, magnet belt dia kat sini. So senang lah. Instead of kalau tak boleh nak tarik ni, boleh tarik magnet belt lah. Tu satu. Dia boleh tak sana makan? Makan masuk dalam rumah. Jom. So ini adalah speaker dia. Makan. Tutup Tutup Gan nanti. So nampak, bila dia buka je, dia punya kunci tu dia akan terbuka sendiri macam ni. Lepas tu bila drive away system, nampak dia straight away tutup. Sama macam konsep Honda Civic FC lah. So kat sini tayar dia 235 R19. Bila pembuatan tayar 4425. So yang ni dia pakai brand Gitin. Gitin. Tak tahu brand apa ni, nanti kena check balik.
GT Control P10. Apa, nanti saya cek balik. Itu dari segi absorber dia, absorber pakai upside down. Upside down yang ni rasanya by macam iBug punya lama punya design juga lah. Kan, but semuanya baru lah. Kan, kalau korang boleh nampak ni, dia punya cover dia, dia punya mounting kat sini, nampak solid lah. Dia punya ni kan, nampak solid. So ini adalah contoh lampu dia, berbentukkan macam 7 dari tepi. Ni supaya boleh nampak blind spot lah. So tak ada apa ni, kita tak perasan blind spot macam mana, kereta kat sebelah ke, tak nampak lampu ke. So kat belakang ni ada 2 center kamera lah. Yang pertama dekat atas sini. So yang kedua kat sini. So brake pad dia dipakai Hongyu F16 350. So nampak pembuatan brake pad dia. Brake pad dia macam bengkok. Brake pad tu kan, ini cover dia ni. Cover dia tak apa, no worries. Okay, kita tengok bawah sikit. Nampak tu, dia punya drive shaft. Straight yang ada konsol tu ialah drive shaft dia. Alamak, image tak clear lah. Tu dia punya dia punya tie rod end. So kat sini kau boleh nampak ni adalah dia punya drive shaft. Drive shaft ini adalah rod axle. Rod axle masuk ke tie rod. So tie rod dia dekat tepi ni, yang colour hitam ni, belakang brake disc ni. Itu adalah ada. Itu adalah tie rod end dia.